Ingat PMX, justice delay is justice denied. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada perkembangan menarik di Mahkamah Tinggi ketika kita sedang menanti perbicaraan kes saman Yusof Router ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Tiba-tiba pasukan peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memfailkan satu permohonan di mahkamah, dan dalam masa yang sama dia minta supaya kes Yusof Router ini ditangguhkan sehingga permohonan dia didengar. Bagi yang baru nak faham isu Yusof Router dan PMX ini, pada 2019 dia mendakwa telah diserang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di rumah dia di Segambut, dan dia telah buat laporan polis dan juga affidavit bersumpah. Polis yang menerima laporan ni dia buat ujian poligraf ke atas Yusof Router selama 4 jam. Nak semak sama ada apa yang dia cakap ni betul ke tak betul kan. Itu tujuan ujian poligraf. Dan Yusof Router dia cabar PMX. Dia kata kalau berani buat ujian poligraf. Dan Anwar dia enggan menjalani ujian poligraf. Dia sebut tak ada keperluan saya nak ambil ujian poligraf, kata Anwar. Kemudian Peguam Negara pada ketika itu, Tommy Thomas, memutuskan tak mendakwa Anwar. Jadi bila dah tak ada pendakwaan jenayah, Yusof Router ni dia ambil tindakan buat saman sivil terhadap Anwar pada 14 Julai 2021 dan tuntut ganti rugi sebab dia diserang. Jadi untuk kes sivil tu, untuk memohon, dia memohon kepada mahkamah supaya keputusan ujian poligraf dia yang dibuat oleh polis tu diserahkan pada dia sebagai bukti. So bila benda tu dimasukkan sebagai bukti, dia boleh tunjuk bahawa apa yang dia cakap ni benar. Maknanya dia diserang di rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim bantah tidak diberikan keputusan poligraf pada Yusof Router. Kat sini adalah timbul kepelikan. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak sibuk urusan Yusof Router untuk mengumpul bukti, menyokong tindakan sivil dia? Biar je lah dia dapatkan ujian poligraf oleh diri dia sendiri. Bukan dia nak minta ujian poligraf Datuk Seri Anwar. Dia nak minta ujian poligraf dia sendiri. Tapi dibantah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi mahkamah benarkan saman sivil ini diteruskan. Jadi tunggu. Mahkamah sepatutnya bersidang pada 16 Jun 2025 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Duk tunggu mahkamah ni bersidang, perbicaraan bermula, tiba-tiba Peguam Anwar Ibrahim memfailkan di mahkamah untuk mahkamah memutuskan sama ada perkara 39 yang berkaitan dengan kuasa eksekutif, perkara 40 yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat, dan juga perkara 43 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan jemaah yang berkaitan dengan jemaah menteri. Sama ada perkara ini memberikan dia kekebalan bersyarat daripada saman sivil yang difailkan oleh Yusof Router. Wah, banyak cantik kau punya muka kan. Ingat bila dah jadi Perdana Menteri, ingat kau kebal ke? Jadi kat sini ramailah pakar undang-undang yang komen benda ni sebenarnya seolah-olah macam satu taktik oleh PMX untuk melengah-lengahkan perbicaraan. Semua ni adalah delay taktik yang biasa digunakan. Jadi berbalik kepada kes Yusof Router ini, kita terpinga-pinga kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih untuk mengganggu proses perbicaraan, proses mendapatkan keadilan sama ada untuk diri dia dan juga Yusof Router. Diganggunya dengan memfailkan satu permohonan di mahkamah yang pada saya tak perlu. Kalau betul dia nak failkan permohonan, dia tak perlu minta mahkamah tangguh perbicaraan kes yang sepatutnya berjalan. Sebagai Perdana Menteri, dia sepatutnya memberikan keadilan pada diri dia dan juga diri Yusof Router. Dan pada saya, kalaulah alasan seperti kekebalan, hak sama rata, kebebasan diri dia dan macam-macam perkara yang ditimbulkan kerana dia adalah seorang Perdana Menteri, mudah je. Kau letak jawatan sebagai Perdana Menteri dan kau hadaplah Yusof Router itu seorang-seorang sebagai seorang individu, seorang rakyat Malaysia berhadapan dengan sistem perundangan negara. Kalau dulu masa kes yang pertama dan kedua, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ini kangaroo court, dia dizalimi oleh pendakwaan politik. Sekarang ini siapa yang nak zalimi dia? Dia adalah Perdana Menteri. Takkan dia nak kata mahkamah yang berada di bawah kerajaan dia ni juga kangaroo court? Jadi sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu tampil dan menarik balik permohonan yang dia kemukakan dan biarkan mahkamah bersidang seperti yang dijadual. Dan ingat PMX, justice delay is justice denied. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.